sebab Daddy tak menyawa Lala pun. Masa Lala cakap tadi, Daddy tak menyawa. Daddy buat benda lain. Lala merajuk. Phone pun. Daddy tengok phone ke? Subhanallah. Sebab Daddy nak check waste. Daddy nak check timing. Sebab kita kan nak pergi bazar Ramadan. Tapi Daddy menyawa Lala. Lala sedihlah kalau macam ni. Okey, Daddy minta maaf. Salah Daddy tak menyaut. Okey, Lala maafkan Daddy tak? Ramai yang cakap wanita kat luar sana mungkin boleh belajar dari Lala cara nak merajuk dengan betul ya. Merajuk dan bagi tahu sebab kenapa merajuk Maafkan ya. Daddy boleh? Tapi Lala nak gula-gula. Okey, tak apa. Kita pergi bazar Ramadan. Lepas tu kita beli gula-gula. Lepas tu Daddy sayang Lala. Sebab Daddy kan cinta Lala sangat. Tapi Daddy menyawa Lala tadi. Okey. Daddy lupa nak menyaut sebab Daddy tengah tengok phone. Tapi salah Daddy. Daddy minta maaf. Lala maafkan Daddy tak? Salam. Lala sayang Daddy tak? Sebab Daddy cinta Lala. Ya Allah, apa tu? Ini si comel yang sangat Daddy cinta. Tengok muka dia. Ya Allah, comelnya dia tu. Pakai Lala macam Daddy. Si sayang ni. Jom, kita siap-siap. Mana kasut? Bagus ya, Lala merajuk sekejap je. Rasanya Lala saja je merajuk ni. Nak suruh Syamil belikan coklat rasanya.